Aku dah lama tak buat content travel untuk tontonan korang. Jadi hari ini aku planning travel domestik saja, tapi kali ini kita campsite. Kita akan berkemah, pasang kemah dan juga tidur di dalam hutan. So aktiviti apa yang kami lakukan dan lokasi mana yang kami buat campsite ni, so nantikan, okay? Vivi tengah buat video klip. Baru hari. Baik masuk. Apa ni? Ini camping. Welcome to my YouTube channel. Aziz Gegaria. Apa yang gegar? Bukan gegar biasa. Gegar bergembira. Sekarang Aiman tengah panggang ayam. Ayam ke? Ayam madu. Aku jadi pembantu Aiman. Manakala Faris dan bos sedang buat potato panggang juga kot. Apa dia? Faris dah siap. Ayamnya dia tau. Tentang lagi. Kalau rebus saja. Tapi dah aku masak. Gaduh guys. Aiman siapa? Aiman betul tapi jual mahal. Ini dari survival ya. Mana? Oh, dekat Phuket ah. Ha? Telefon. Oh. Oh, ni yang tengah rekod ni. Oh. Tengah rekod cara pembuatan ayam yang sebenar. Kau
Masuk lah bos. Ni, sekejap saya. Bos, kita kenalkan tukang masak goreng-goreng kita. Masuk bos. Saya kenal. Okay bos, saya ada temu duga untuk bos. Macam mana perasaan bos hari ni? Macam mana perasaan bos hari ni? Back to nature. Back to nature. Yeah, back to nature. Tu je ayam. Chicken. Je ayam, bukan ayam tu apa. Untuk pengetahuan semua, bos saya masih BUJANG. Aiman. Not available. Ni dia tak nak angkat ni. Sebab kalau korang kahwin dengan bos kita orang nanti, kita orang tak boleh pau dia. Silau lah. Nampak. Dia tak. Nampak. Tak Cuba apa. macam ni. Macam ni pun. Hari ni kita nak buat kerang bakar. Kerang apa? Kerang bakar. Ini adalah resepi 100% daripada Aziz. Aziz je lah. So mula kita kena sediakan aluminium foil. Ambil kau buka kat sini lah. Ni kau agak-agak. So, untuk berapa banyak kerang korang? So macam aku buat banyak ni lah. So ni dulu. So aku akan buat dia 2 lapis lah yang pasti. Sebab dia ada tak senang koyak lah. Tapi sebenarnya kalau 2 lapis ni pun dah tebal ni. 1 lapis lagi bagus. So senang lah kau punya tu nak apa? Terbakar. Kau tak payah ni pun tebal-tebal ni. Tapi sebab aku nak juga tebal, jadi aku buat juga tebal. Okay? Faham? Understand? Understood? Yes sir? Yeah do. So sekarang kita balut dia. Buat macam bentuk mangkuk macam ni. Mangkuk. Korang yang jahat sendiri buat bentuk korang. Aku buat bentuk survival ni. Pak, betul tak Man? Betul. Macam ni. Lepas itu kerang yang penting basuh lah geng. Nak makan. Aiman tengah terbakar guys. Aiman tengah terbakar. Dia tengah membara. Itu lah. Begitu lah. So ni kerang kita orang banyak ni kan. So aku basuh jap pakai air yang ada. Aku tak nak pergi sungai sebab aku tengah main ML. Ya man, diorang buat video macam ni man, tak apa. Kau gaul-gaul dulu lah, gaul-gaul dulu sampai selati. Aku dah siap masuk. Tu tapis boleh letak ah. Letak sini. Oh, gelap aku. Okey sama. Han tunjuk lah kerang tu. Dah tunggu lah bos. Ya, kalau ni kosong. Kosong. So ni korang. So aku kena ambil. Jadi kau ambil juga serapan ayam tu lah. Serapan ayam tu lah. Ambil je. Letak je. Letak je ni. Dan tapi kalau kau buat yang berempah punya, lagi sedap bro.
Serius cakap. Sebab aku buat yang madu punya style, so dia rasa mungkin agak lain sikit lah. So killer dia ni geng, Mentega. Oh, tak ada. Mentega. Ambil ayam. Mentega ni kau letak lah dalam agak-agak lah. Kita kau letak 3 Kayu-kayu. slice. Oh. 3 slice lah. Kau letak 3 slice. Boleh tak? Main mentega ni boleh lah sebenarnya. Ada lebih ni. Ambil je lah yang tu, dia belum masak lagi. Tak gini. Lepas tu ni dia, ni killer. Kau ni hidup api. Ketik je. Ketik je. So dah siap kita punya kerang bakar. Biar panas.